Dalam video kali ini, aku akan go through setiap kesilapan besar yang kau boleh buat yang mungkin akan hancurkan finance kau. Ada beberapa sendiri yang aku pernah buat, so aku selitkan sikit pengalaman aku dalam video kali ini. So, kalau kau tahu apa silap aku dan kau tak nak repeat benda ni, kau kena tengok video ni sampai habis. Dan kita akan start dengan silap pertama, iaitu untuk ada scarcity mindset. Ada orang panggil benda ni kedekut, ada orang panggil benda ni jimat. Tapi sifat sebenar scarcity mindset ni sebenarnya adalah bila kau nak jimat sangat sampai kau fikir terlalu short term. Kau tak tengok jangka masa panjang tu macam mana dia akan berlaku. End up, most of the time, bila kau ada scarcity mindset ni, kau akan keluarkan duit lagi banyak daripada yang sepatutnya. Satu contoh, aku boleh recall bila aku ada scarcity mindset adalah bila dapur dekat rumah mak aku bocor. Okay, air dia keluar. So, aku fikir masa tu, aku tak nak panggil pomeng, aku nak baiki sendiri benda ni. So, aku pergi Mr. DIY, aku beli paip baru dan aku pasang, settle masalah. Tak. Apa yang jadi lepas tu adalah paip tu still bocor tapi dia keluar air slowly and air tu meresap masuk dalam simen. Semua masa tu pecah, mozaik pecah, lantai pecah. So aku kena keluarkan RM2,000 untuk baiki semua benda instead of keluarkan RM200 untuk panggil pomeng daripada awal. So tu adalah salah satu hasil daripada scarcity mindset yang aku ada dulu. Sekarang aku dah buang jauh-jauh and aku just panggil orang yang pandai aja untuk settlekan masalah aku. Tapi untuk orang yang ada scarcity mindset kan, sebenarnya dia bukan buat kau rasa nak berjimat saja, dia juga boleh buat kau rasa terlampau takut. And ni akan efek satu benda lagi dalam finance kau, which is saving dan juga investment. And ni akan membawa kepada kesilapan kedua kau, which is dia akan buatkan kau saving terlampau banyak. And surprisingly kan, ramai gila yang buat silap ni. Dia orang fikir kalau dia orang saving, dia orang akan ada duit yang cukup untuk cover kalau something berlaku dekat dia orang. Aku faham rasa takut ni, tapi at one point there's only so much yang duit kau boleh cover. Sebab tu aku selalu recommend untuk kau ada 3 ke 6 bulan emergency saving saja. Amount ni sebenarnya ngam-ngam untuk tanggung family kau buat sementara waktu masa kau tengah cari kerja, kalau kau kena buang kerja, atau untuk tanggung family kau masa kau tengah ada kat hospital tunggu payout daripada insurance. Untuk bil yang lagi besar, contohnya macam bil hospital atau benda lain tu, yang tu kau kena cover guna insurans yang bagus atau medical card yang bagus. Sebab kos-kos medical atau kos-kos accident ni biasanya dia akan capai berpuluh-puluh beratus-ratus ribu ringgit. Untuk kau simpan beratus-ratus ribu ringgit tu, pertama sekali tak logik dah. Yang kedua sekali macam membazir juga. Sebab kau simpan tu semata-mata nak bayar kos medical kau. So, any amount yang kau simpan lebih daripada 6 bulan, bagi aku, tu adalah pembaziran. Sebab kau boleh ambil amount tu dan letak dalam investment yang bagi return lagi tinggi instead of dalam saving. Okay, nak tunjuk betapa mengarutnya benda ni, aku ada satu contoh dekat sini. Kita ada Daus, Faiz dengan Wilson. Okay, tiga-tiga ni ada 100k dalam bentuk saving. Tapi Daus je ada scarcity mindset. So, apa yang Daus buat, dia simpan 100% duit tu dalam saving saja. Okay, lepas 10 tahun, amount yang dia ada still sama, 100k juga. Tapi Faiz dengan Wilson, dia orang tak ada scarcity mindset. Okay, Faiz simpan 6 bulan saja, the rest dia invest. Okay, Wilson pula, dia lagi ekstrim, dia simpan 3 bulan saja, the rest dia invest. Dua-dua orang yang tak ada scarcity mindset ni dan buat investment, dia orang doublekan amount dia orang ada dalam masa 10 tahun. Daus pula macam mana? Still ada amount yang sama. So, berlaku pembaziran masa dekat situ dan pembaziran duit potensial yang kau boleh dapat. That's why kadang-kadang kalau kau terlalu play safe sangat dengan duit kau, kau sebenarnya sabotage diri kau untuk capai financial freedom. Tapi play safe dengan duit ni tak adalah 100% teruk, okay? Kadang-kadang kalau kau play safe juga dalam investment contohnya, kau tak akan buat silap ketiga yang aku pernah buat ni, which is aku invest dalam something yang based on hype saja. Aku jujur dengan kau dekat sini, walaupun dalam video aku selalu tunjuk yang aku untung banyak, okay, aku buat investment yang bagus, tapi sebenarnya aku bukan pakai investment daripada dulu, okay? Aku belajar daripada kesilapan aku sendiri. Contohnya, yang berlaku masa aku invest dalam something yang hype, okay? Masa tu tak silap aku tahun 2021, masa tu altcoin tengah mendunia, okay? Altcoin ni macam cryptocurrency lah, tapi dia tak ada basis and dia based on hype saja. Ada satu coin ni, nama dia Dogecoin, tak silap aku, and dia di-hype oleh billionaire famous Elon Musk dengan pengikut setia dia saja. Sebab aku suka Elon Musk masa tu and aku suka duit cepat, so aku invest dalam Dogecoin ni. Aku beli coin tu pada harga 60 sen USD per coin.
And ada ura-ura lah cakap masa tu yang bila Elon Musk keluar dekat TV, dekat SNL, Saturday Night Live, coin ni akan naik jadi $1 per coin. Aku excited lah masa tu sebab Elon Musk kan famous. And bila dia cakap something, orang akan follow dia. And dia nak memang keluar TV, dia buat skesa pasal Dogecoin apa semua. And apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dogecoin jatuh jadi 20 sen per coin. Aku hilang 2/3 daripada duit aku. Instantly macam tu. So the point is dekat sini, tak kira lah orang famous atau billionaire sekalipun promote kau punya investment, okay? Kalau dia based on hype, kau jangan invest dalam benda tu. Kalau aku tak bodoh masa tu, aku akan invest dalam saham yang lagi bernilai, yang ada fundamental dekat syarikat dia, macam Nvidia. Kalau aku invest duit Dogecoin aku dalam tu, aku dah ada RM60,000 sekarang. Gila tak gila? Oh, I mention pasal benda ni juga kan. Dia sebenarnya adalah salah satu daripada silap yang aku buat juga dulu, iaitu aku tak invest secara agresif masa saham tengah murah. Actually bukan salah aku jugalah, tapi rasa menyesal tu ada dekat aku sampai sekarang. Sebab masa around the same time aku invest dekat Dogecoin tu, sebenarnya saham US, market US in the whole tengah murah gila. Sebab dia orang baru nak recover daripada COVID crash tahun 2020. Masa tu tak kira lah Meta ke, Microsoft ke, Apple ke, semua tengah buat diskaun. Tapi aku invest based on duit gaji yang aku ada saja. Kalau lah aku boleh putar balik masa kan, aku akan invest setiap ringgit yang ada dalam wallet aku, setiap sen yang aku jumpa dekat sofa, masuk dalam saham. Tapi malangnya, aku tak boleh putar balik masa. Kau pun tak boleh putar balik macam yang sampai sekarang aku rasa menyesal terlepas buying opportunity yang hebat macam tu. Tapi bukan semua bad news jugalah. Sebab setakat video ni direkod, 7 saham terbesar dekat US yang orang panggil Magnificent Seven tengah jatuh kau-kau. And dia jatuh ni lebih daripada 10%. So agak signifikan dekat situ. Ramai yang cakap kejatuhan ni adalah permulaan kepada market crash yang lagi besar daripada tahun 2020 dulu. So sebagai long term investor, sama macam Warren Buffett, ada ayat dia yang aku selalu pegang. Kau kena rasa takut bila orang lain tengah tamak, tapi kau kena rasa tamak bila orang lain tengah takut. So market crash mungkin akan berlaku nanti, semua saham akan jadi merah and investor-investor akan rasa takut. So masa itulah kau kena tamak and beli semua saham and increase kau punya pegangan dalam investment. Kalau kau tak pernah invest lagi and kau plan nak invest untuk long term sama macam aku, then aku recommend untuk kau at least buka account dulu dekat platform macam Momo. Aku sendiri guna Momo, dia establish, dia berlesen, and paling penting sekali aku suka Momo sebagai long term investor adalah dia murah daripada segi fee. And kau boleh register secara simple dengan klik link dekat bawah and support aku. Tapi ada jajan juga untuk kau yang klik link tu. Kalau kau guna kod aku Afham1 and kau deposit at least RM1,000, kau akan dapat RM100 cash reward dan juga RM50 saham Apple free. Dan aku rasa ni perfect untuk kau start investment journey kau. Okay, finally untuk wrap video ni, kesilapan paling besar yang kau boleh buat, yang boleh rosakkan financial kau, adalah kau ambil masa atau lengahkan diri kau daripada start investing. Aku rasa benda ni penting and betapa signifikannya dia, sebab dia akan tentukan berapa yang kau ada bila kau tua nanti. Kalau kau start lewat, kau akan ada duit lagi sikit and kau kena invest lagi banyak. Satu contoh yang aku suka guna ni yang paling signifikan lah. Kalau kau start umur 25 tahun investment, kau invest RM1,000 dalam investment yang bagi 10% setiap bulan. Kalau tak 1,000, kau akan ada 2 juta bila kau umur 55 tahun. Tapi kalau kau start 10 tahun lewat saja, sebab kau lengahkan nak tunggu stable dulu, nak tunggu gaji tinggi dulu, kau kena invest 3 kali ganda lagi banyak untuk dapat amount yang sama masa umur kau 55. So kalau kau tengah tengok video ni sekarang tapi kau still tak ada investment, aku merayu dengan kau sekarang, tolonglah pergi invest walaupun sikit. Kau tak perlu tunggu kau stable, kau tak perlu tunggu ada banyak ilmu, kau tak perlu tunggu ada duit. Just start small saja and then invest dalam benda solid macam ETF. Lepas tu kalau kau nak branch out ke benda lain, contohnya macam emas, saham individu atau apa-apa je lah, kau boleh mulakan daripada situ. Simpan, invest and then growkan duit kau. Please start sekarang.
Okay guys, aku rasa itulah kot untuk silap-silap yang kau boleh buat untuk hancurkan finance kau. Kalau kau ada silap lain yang kau pernah buat tapi kau tak nak orang lain buat juga, kau boleh komen dekat bawah and share kau punya story. Aku rasa ramai yang akan appreciate. Dan kalau kau nak tengok banyak lagi video pasal Mumu, macam mana nak invest sendiri tanpa agent, kau boleh check it out video ni. And jangan lupa subscribe juga kalau kau nak tengok banyak lagi financial content. Thank you for watching and I'll see you guys in this video. Bye bye.